bawa kita merenung kembali realiti hidup manusia, betapa mudahnya hati senang tergores dan emosi menguasai diri. Jadi dalam kehidupan yang penuh ujian, ada saat mana kita merasa susah atau sukar untuk memaafkan. Seolah-olah tiada ruang lagi untuk memberi peluang kedua. Namun pada masa yang sama, Islam mengajarkan bahawa memaafkan seseorang itu merupakan sifat para nabi, akhlak para nabi, akhlak para salihin, dan juga jalan untuk menenangkan hati serta mengangkat darjat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, tanpa saya membazirkan masa atau membuang masa, marilah kita mulakan majlis ini dengan penuh tawaduk dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu saya ingin jumpa Al-Fadil Ustaz Haryanto dan Ustaz Muhammad Syafiq ke atas pentas untuk mulakan forum ini pada pagi hari ini. Falyatafaddal mashkura. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah, seperti mana saya kongsi tadi, iaitu tema kita pada hari ini ialah tiada maaf bagimu. Jadi insya-Allah antara objektif yang saya nak kongsi pada hari ini ialah bagaimana kita nak memaafkan seseorang itu tersebut. Dan juga kalau kita sebut tiada maaf bagimu, seperti mana saya kongsi sebelum kedatangan Ustaz Haryanto dan juga Ustaz Muhammad Syafi'i, iaitu kita telah membaca surah Asy-Syura. Dan alhamdulillah, insya-Allah Ustaz akan bahaskan ayat Quran tersebut. Dan sebelum kita bahaskan ayat Quran tersebut, saya ingin menunjukkan soalan kepada Ustaz, iaitu Ustaz, kita selalu sebut maaf, minta maaf, saya maafkan awak dan seumpamanya. Jadi apakah perkataan maksud maaf ini, serta apakah kepentingan sikap kemaafan? Mungkin Ustaz boleh jelaskan kepada kita. Falyatafaddal mashkura. Ayuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyul azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amma ba'du. Terima kasih kepada bagi Ustaz Rashid selaku moderator pada pagi ini, Sahibul Fadilah Ustaz Syafi'i di panel, Tuan Haji Khalid, Chairman Masjid Al-Amin Teluk Belangah, seterusnya tuan-tuan, perempuan, muslimin dan muslimat, ahli karya, para hadirin yang sesama dapat melapangkan masa pada pagi ini dalam diskusi kita. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada pagi ini ada manfaat kita bersama, dan paling penting sekali, mudah-mudahan Allah SWT memberikan keberkatan kepada kita dan jadi asbab kepada kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita, khususnya hari ini. Tuan-tuan sekalian, kalau ditanyakan kepada kita, meminta maaf itu apa benda sebenarnya? Kalau sebut maaf tu orang tahu. Maaf apa dia maaf? Minta maaf lah kata dia. Itu betul. Tetapi kalau kita tanyakan sebenarnya minta maaf tu apa? Sebenarnya minta maaf itu apa? Saya rasa yang ini kita bagi Ustaz Rashid lagi bagus. Ustaz Rashid ambil yang ni.
Aywa, baru puas sebut. Baik. Jadi kalau kita nak tanyakan minta maaf itu apa sebenarnya menurut Islam? Kerana kalau kita tidak faham apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan minta maaf itu, maka kita tak tahu nilainya. Imam Nawawi rahimahullah sebutkan di dalam Riyadhus Salihin. Dia kata apa? Minta maaf ini sebenarnya adalah sebahagian daripada taubat. Orang Kulai pun ada Masya Allah. Pukul berapa datang pada Kulai ni? Semalam dia datang seorang aja. Hari ni dia bawa mak dia. Kata Imam Nawawi rahimahullah, minta maaf itu sebahagian daripada taubat. Kerana kita tahu taubat ini kalau kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia ada 3 syarat. Betul? Pertama, kita tinggalkan dosa tersebut. Yang kedua, kita mesti menyesal. Dia kena ikut flow tu. Yang ketiga, kita mesti berazam untuk tidak buat lagi dah. Soal buat lepas tu nombor 2. Ya, maknanya 3 ni asas. Ini kalau dosa kita dengan Allah Ta'ala. Tetapi kalau dia berkait dengan manusia, kena tambah satu lagi. Mesti kita minta maaf atau minta halal dengan manusia. Itu yang kita sebut semalam tu. Susah kita kalau urusan dengan manusia ni. Jadi maknanya memohon maaf atau minta maaf atau maaf itu adalah sebahagian daripada taubat. Cuma konteksnya dengan manusia. Dengan Allah Ta'ala kita tak sebut minta maaf. Ya Allah, aku minta maaf. Ya Allah, jarang biasa begitu kan. Kita akan sebut, Ya Allah, aku minta ampun. Itu kalau dengan Tuhan. Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dengan manusia, bertaubat itu dengan minta maaf. Itu yang pertama. Jadi sebab itu, apa yang Allah Ta'ala sebut, ni ayat yang biasa kita perhatikan daripada surah Ali Imran ayat 133 kalau tak silap saya sehingga 135. Allah beritahu kepada kita, auzubillahi minasyaitonirrajim. Sebelum itu tuan-tuan, kita bacakan dulu ayat ni. Allah sebutkan auzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra' wal kadhiminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Aywa. Ayat ini kalau kita perhatikan ada satu saranan Allah Ta'ala. Apa dia? Oh makcik. Apa dia? Saranan tu apa saranan tu? Tuan-tuan. Allah sebut di awal tu wasari'u, maknanya bersegera. Jangan tunggu esok, segera. Kalau terjemahan segera ni apa? Orang penting panggil apa kalau bersegera? Ini orang Singapura ni. Maknanya immediate action. Aywa. Maklumlah ceramah kat Singapura, Azim Makna immediate action. Sepatut kita salah, hari ni bukan besok minta maaf. Hari ni minta maaf. Tapi lah, panjang cerita dia tu. Kita bukan hari ni minta maaf. Yang kita minta maaf ni kesalahan 40 tahun dulu. Agak-agak itu termasuk tak immediate action? Tuan-tuan, ni bukan kami mandai-mandai ni. Ayat ni Allah yang bagi. Ini bukan manusia, bukan Nabi SAW. Ini daripada Allah Ta'ala, di Quran. Sebab tu Allah bagi spesifikasi untuk memohon ampun ni, minta maaf ini, dia mesti immediate action. Kenapa? Sebab simple je jawapan dia. Dia terkait dengan soal kehidupan kita selepas mati.
Kalau kau tidak minta maaf hari ini, bila kau nak minta maaf? Besok mati. Dah mati, tak ada minta maaf dah. Tak ada. Nanti round kedua kita cerita. Kalau tidak habis semua round pertama nanti. Yang kedua, siapa yang boleh jamin dia tak mati? Cuba angkat tangan. Faham soalan ke tidak, makcik? Sebab tu kalau orang kata, Ustaz, takkan nak kira terus salah minta maaf. Kita kan manusia. Okey, boleh, tak ada masalah. Tapi pastikan deal dengan malaikat, jangan cabut nyawa dulu. Itu okey, Ustaz. Saya dah telefon semalam. Kebetulan dia turun Singapura. Siapa? Malaikat maut, kata dia. Malaikat maut turun Singapura. Sempat deal dengan dia. Kalau boleh begitu, okey. Tapi kalau kita tak boleh nak pastikan, maka jangan tangguh. Sebab itu kita panggil immediate action. Wasari'u ila maghfiratin. Maknanya, bersegera kepada keampunan Allah Ta'ala tadi, related lah dengan apa yang disebut oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Shalihin. Bahkan Imam Ghazali juga menyebutkan hal yang sama. Artinya apa? Memohon maaf itu sebahagian daripada meminta ampun kepada Allah Ta'ala. Allah takkan ampun dosa kita dengan manusia. Never. Tuan-tuan mengumpat orang. Tak apalah tuan-tuan mengumpat dengan orang. Teluk Belanga ni masih boleh jumpa lagi. Ajah, I'm sorry lah. Semalam I mengumpat you. Okey lah, hari ni boleh jumpa. Ini yang tuan-tuan umpat ni Siti Nurhaliza. Lah kan nak pergi KL jumpa Siti Nurhaliza. Saya nak minta jumpa dengan Datuk Seri, kata dia. Tengah konsert dia pun nak pergi jumpa tak boleh. Tuan-tuan lagi nak jumpa dekat rumah, kirim salam. Jangan main. Sebab tu hal-hal dengan manusia ni lebih baik kita skip aje lah. Menambah kerja kita aje. Faham tak? Oh makcik. Tuan-tuan, better kita skip saja. Pasal menambah kerja kita. Sebab tu kata orang Melayu, apa Ustaz? Ustaz-ustaz muda ni tak tahulah pepatah Melayu ada harapan ke tidak. Lagi yang seorang Mesir, yang seorang Madinah. Dia ala Roksi je. Ala Uyuh ni. Kata orang Melayu apa? Tak ada beban. Batu digalas. Tak ada beban batu digalas. Elok, tak ada apa-apa, tak ada pasal pergi ambil batu pikul. Apa hal ni? Tak tahulah, rasa ringan sangat, kata dia. Itu yang kulu-kilir bawa batu ni. Sebab itu tak usah. Jadi kalau Ustaz Rashid tanya, apa makna maaf? Maka maaf itu adalah keampunan. Aiwa. Jadi tuan-tuan sekalian, apa lagi soalan tadi Ustaz? Lupa pula dah. Aiwa. Dan juga apa kepentingan dia? Kepentingan dia, itulah ceritanya, kita ni mati. Kalau tak mati tak apa, tak payah minta maaf. You tak nak minta maaf dengan I ke? I tak mati, apa nak ada hal? Tapi masalah kita ni mati. Dan ingat, minta maaf dengan manusia ni tuan-tuan, kalau dia berkait dengan harta, dia mesti dipulangkan. Tu jangan main-main pula. Oi, panjang cerita. Kita ni elok duduk dalam gua. Dah sesuai dah tuan-tuan ni. Faber, Mount Faber. Tuan-tuan duduk atas sikit je lagi. Duduk atas gunung. Jadi senang. Tak payah jumpa orang. Jumpa ayam hutan. Jadi kita pun tak ada masalah. Bila dengan orang ni, hutang dengan orang, kena selesaikan. Harta orang kena pulangkan. Tuan-tuan pergi masjid Al-Amin, bawa balik dia punya Tupperware, dah 3 bulan Tupperware tu tak pulang-pulang lagi. Contohlah. Tu kena pulang balik. Kita pergi masjid, kursi tu boleh bawa balik pula, terikut sekali. Kena pulang balik. Kerana dia berkait dengan harta, maka dia mesti dipulangkan. Bukan milik kita, milik orang mesti pulang. Sebab itu orang perempuan, kenapa saya kata orang perempuan Ustaz, dia mesti datang kuliah. Sebab orang perempuan ni di rumah, dia yang atur. Serba-serbi, sekecil-kecil perkara, dia yang tahu. Daripada mana, ni Tupperware siapa? Ni Tupperware Kak Limah.
Dia yang tahu, kita orang jantan mana tahu apa, betul tuan? Kita tengok Tupperware lah, kita tak pernah tahu pun Tupperware siapa. Dia tahu ni, sebi-sebi, yang halus-halus ni, siapa punya. Sebab tu kalau kita tak belajar, kita anggap biasa. Bayangkan kita mati Ustaz, kemudian harta orang tadi. Sebab tu kena ingat, minta maaf bukan mulut saja. Dia ada dua. Kalau dia berkait dengan harta, minta maaf juga dengan cara pulangkan harta. Mana boleh harta orang minta maaf begitu je. Sehingga kata para ulama, orang yang minta maaf berkait dengan harta, kalau orang itu tak boleh jumpa. Semalam saya kemarin di Terengganu, kuliah subuh, habis kuliah subuh saya bercerita pasal harta ni. Kemudian datang satu orang, dia kata, Ustaz, saya nak tanya, saya ni ada berhutang dengan American Express, kata dia. American Express. Saya kata, jauh betul pergi berhutang. Dia kata, tak, ni zaman saya muda-muda. Dia Tuan Haji Khalid, lebih kurang Tuan Haji Khalid dah. Kan? Tidaklah kata Tuan Haji Khalid tu tua, tapi tidak muda lah. Dia kata zaman muda-muda dia belajar di Amerika dulu, dia ada kad kredit. Jadi dia tahu dia memang berhutang. Tapi kalau pergi balik dekat American Express, dah tak ada nama dia dah. American Express pun pening kalau dia nak bayar hutang. Tapi Masya Allah, ni penting orang belajar, Ustaz. Ni penting orang belajar. Ni jumpa saya semalam. Saya kata, kalau tuan pergi ke sana, tak ada Ustaz. Pertama, saya pun tak tahu nak jumpa siapa. Sebab hutang tu memang dulu adalah dia minta. Tapi saya dah balik Malaysia. Jadi benda tu dah tak boleh apa action dia nak ambil. Kemudian agaknya hutang tu dia panggil hutang apa? Hutang hangus lah, kira-kira. Biasalah tu. Orang berniaga ni dia memang ada hutang hangus ni. Jadi kalau pergi pun sekarang, saya nak pergi bayar. Saya nak bayar dengan siapa? Jadi macam mana saya nak buat? Tu tengok penting orang mengaji. Saya kata begini tuan. Ada pandangan para ulama, hutang ini dia kata mesti bayar. Kerana ini dengan manusia. Walaupun dia orang bukan Islam. Jangan tuan-tuan ingat orang bukan Islam, tuan-tuan boleh ikut suka hati je. Saya ada hutang dulu dengan jiran. Jiran sebelah saya tu asuh tu, saya pakai duit dia. $4,000. Lepas tu saya dah pindah sekarang, pada muka dia tak dapat cari saya. Hai, bawa tenang. Dia bukan kira kita hutang dengan orang Islam, bukan Islam. Asalkan itu hak orang, kita mesti pulangkan. Maka saya kata dengan dia, caranya begini je lah tuan. Pertama, penyelesaian hukum. Penyelesaian hukum bagaimana? Kata para ulama, engkau sedekahkan jumlah duit tu. Berapa kita hutang dengan Kak Kamariah dulu, makcik? Oh, makcik. Hutang dengan Kak Kamariah dulu masa duduk kampung dulu. Sekarang dah duduk rumah flat dah tak jumpa dah, tak tahu Kamariah tu pun duduk mana. Ni masa dulu kita di kampung dulu ni. Mount Faber ni dulu kampung juga kan? Kampung. Pasal semalam tengok Masjid Al-Khair tu, dia punya masjid 1960-an tu memang kampung betul. Ya. Tak jumpa dah. Apa nak buat? Pergi dekat tabung Masjid Al-Amin ni, masukkan duit tu. Itu yang pertama. Selesai tak? Selesai dari segi hukum. Hukum. Tapi dari segi tanggungjawab selesai tak? Belum. Kalaulah tiba-tiba Kak Kamariah tu datang. Kak Kamariah tu datang. Som, kata dia. Bukan som opah, bukan. Dia kata, Som, duit aku 20,000 yang kau pakai dulu masa kau nak kahwinkan anak tu, mana? Dia kata, Kak, saya sebenarnya dah masuk dalam tabung masjid. Minta dengan Ustaz Rashid lah, kata dia. No. Itu dah masuk, dah habis dah. Apa nak buat? Responsibility kita untuk bayar. So, hukum selesai, responsible sampai mati. Dia ada hak. Kalau cucu dia datang. Dulu nenek saya sebelum mati, nenek saya kata, ada duit pada, siapa nama tadi? Kamariah ke Kasum? Kamariah. Cucu dia datang. Dan dia dapat buktikan. Maka kita kena bayar. Tapi itu mungkin kena perundangan lah. Takkan nak suka-suka hati bagi je terus kan. Cucu dia pun pandai, dia dengar ceramah hari ni. Kan? Elok je dia pergi claim. Makcik Kamariah, saya lah cucu Makcik Kasum tu, kata dia. So maknanya tuan-tuan, kita kena selesaikan. Kalau dengan manusia berkait dengan harta, selesai. Panjang cerita kan. Itulah pasal siapa suruh ambil selipar orang.
Kan elok hari tu balik kaki ayam aja. Tapi ialah naik MRT kaki ayam. Dia tengok dek orang. Tu. Nampak? Kalau dia bukan berkait dengan harta, kita mengumpat orang, kita menyakiti orang, atau kita dulu-dululah. Ni tuan-tuan, contoh. Masa zaman-zaman dulu, kita lah yang memang yang, mengacau bini dia. Kan? Kita nak kena pergi jumpa tu, minta maaf. Ni Haji Roslan, saya nak minta maaf lah ni, kata dia. Minta maaf apa? Saya minta maaf je lah, saya nak cakap pun susah juga. Ialah apa hal? Dulu yang kacau bini awak tu, awak ingat tak dulu? Ingat. Saya lah orang. Itu kalau kena debik naya tu. Kalau macam itu keadaan nak bercakap tak? Tak perlu kata para ulama' kalau sekiranya dia membuntarat. Kalau dia mudarat yang macam itu, tak payah. Yang buat kerja ditikamnya kita, apa hal? Kawan tu dah bercerai-berai dah dulu dah. So ada benda-benda yang kita kena tengok pertimbangannya dari segi mudarat yang lebih besar, maka tu tinggal. Tapi taubat tetap kena taubat. Aiwa. Cukuplah tu sebagai mukadimah. Mukadimah aja setengah jam, tak ada harapan. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz kerana sudi kongsi kita iaitu apakah maksud perkataan maaf, iaitu keampunan, dan juga Ustaz pun kongsi dosa berkaitan dengan Allah, taubat senang insya-Allah, yang penting hati ikhlas, tetapi dosa dengan manusia belum tentu Allah maafkan. Nak kena bertemu dengan manusia tersebut. Tapi Ustaz, saya nak tambah lagi, ada orang mengatakan contoh kalau kita ribakan Ustaz, orang tu dah meninggal dunia, para ulama kata sekadar untuk sebut kebaikan tentang dia atau istighfar ke atas dia. Itu pun satu hak yang kita boleh lakukan. Dan Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Ustaz pun kongsi tentang kepentingan maaf ni Ustaz. Dan memaafkan seorang itu sebenarnya bukan kita merendahkan diri, maksudnya mengurangkan diri, tetapi sebenarnya kita mengangkat darjat kita ni. Tunjukkan kita ni betul-betul seorang muslim yang benar lah Ustaz. Alhamdulillah. Baik, soalan kedua untuk panelis kita, iaitu Ustaz Muhammad Syafiee. Ustaz, tadi Ustaz Haryanto telah berkongsi mengenai maksud minta maaf dan juga kepentingannya. Dan boleh tak Ustaz terangkan bagaimana sikap pemaaf boleh membina masyarakat yang maju dan juga inklusif? Falyatafaddal mashkura. InsyaAllah, jazakumullah khairan kepada Al-Fadhil Hadratul Mukarram Ustaz Abdul Rashid Suhaimi dan juga Al-Fadhil Hadratul Mukarram Ustaz Haryanto Rizal bin Luqman. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dimuliakan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya nak tambah lagi apa yang tadi Ustaz Rashid kongsikan. Bukan untuk kita bila kita maafkan orang, maknanya kita merendahkan diri kita. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji kepada orang yang memaafkan orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmizi, "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan", iaitu membawa makna Allah tidak akan meningkatkan darjat seseorang hamba itu melainkan dengan dia memaafkan orang. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, ini adalah satu kemuliaan. Balik kepada soalan Al-Fadhil Hadratul Mukarram Ustaz Abdul Rashid, bagaimana sikap memaaf ni boleh membina masyarakat yang inklusif dan masyarakat yang makmur? Tuan-tuan, di sini nak jawab soalan ni kita boleh buka dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala telah bincangkan dalam surah Asy-Syura dan surah An-Nur. Apa makna Asy-Syura? Mesyuarat. Apa makna mesyuarat? Kita bermuafakat. Dan surah yang ada namanya Syura tu memberitahu kepada kita asas-asas yang boleh membina masyarakat. Dan asas yang ada dalam surah Asy-Syura itu adalah tentang memaafkan. Kita lihat pada surah yang kedua, tentang surah Nur. Apa makna Nur? Ibu-ibu, selalu ada orang nama Nur ya. Wanita selalu namanya Nur. Kalau yang lelaki adalah nama Nur, tapi tak banyak. Jadi Nur tu maknanya apa? Cahaya. Jadi cahaya ni dapat dilihat dengan fizikal, lampu, cahaya. Ada kadang-kadang cahaya dapat dilihat dengan akhlak. Wah, orang ni akhlaknya baik, bercahaya orang ni.
Jadi tuan-tuan dan dimuliakan sekalian, surah Nur membincangkan tentang dua-dua aspek tersebut. Cahaya yang dapat dilihat dan cahaya akhlak. Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, dan sebagainya. Dan ayat tu menunjukkan tentang cahaya yang fizikal. Dan ada juga ayat dalam surah Nur tentang akhlak yang menjadi cahaya. Dan akhlak yang menjadi cahaya ni apa dia tuan-tuan yang ada dalam surah Nur? Iaitu falyafu wal yasfahu ala yuhibbullahu an yaghfira lakum. Yang bawa makna hendaklah kita memaafkan dan juga memperbaiki hubungan kita. Tidakkah kita ingin Allah Subhanahu wa taala mencinta kita? Jadi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, surah Nur adalah surah tentang akhlak. Surah Syura tentang bermesyuarat. Dan dalam dua-dua surah ini membincangkan tentang jawapan terhadap soalan Al-Fadhil Hadratul Mukarram Ustaz Abdul Rashid. Jadi bagaimana sikap memaafkan ni dapat membina masyarakat yang inklusif? Saya nak tanya kepada tuan-tuan sekalian. Kita bayangkan diri kita sebagai orang yang dizalimi. Kita nak maafkan senang ke tidak tuan-tuan? Susah nak maafkan. Tapi kalau kita bayangkan kita orang yang menzalimi, senang tak kita nak minta maaf? Senang. Beza keadaan antara dua. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, apa yang boleh kita lakukan? Kita lihat orang yang dizalimi susah hendak maafkan. Kenapa? Kerana tiada keadilan. Kerana tiada keadilan. Di sini perlu kita faham, memaafkan satu kemuliaan dan keadilan satu kemuliaan juga. Sebab itu di dalam surah Asy-Syura, tadi Ustaz Abdul Rashid ada minta kita baca kan? Bila kita baca dalam surah Asy-Syura tersebut, kita dapat lihat Allah Subhanahu wa taala membincangkan kepada kita dua ayat ini. Yang pertama, walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahish. Orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan juga dosa-dosa zina. Wa idza ma ghadibuhum yaghfirun. Bila mereka marah, mereka maafkan. Ini adalah keadaan orang yang dizalimi dan dia memaafkan. Itu adalah tingkatan yang tinggi. Kalau orang buat jahat dekat kita, sudah tentu perkara yang paling mudah untuk kita buat adalah balas dengan kejahatan. Tetapi Islam ajar kita untuk didik akhlak kita, didik hati kita untuk memaafkan. Tapi waktu yang sama, Islam juga ajar kita untuk menegakkan keadilan. Sebab itu ayat yang seterusnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sifat orang beriman. Wala man intasara ba'da zulmihi faulaika ma 'alaihim min sabil. Ada membincangkan tentang keadaan orang yang bila mereka dizalimi, mereka cuba untuk menegakkan keadilan. Jadi kalau kita sebagai masyarakat, bagaimana kita membina masyarakat yang inklusif? Yang pertama, ataupun bagaimana sikap pemaaf boleh membina masyarakat yang inklusif? Yang pertama, dia memberikan peluang kedua, tuan-tuan. Bila sikap pemaaf ni, dia berikan orang yang menzalimi peluang kedua untuk jadi baik. Dan bila orang yang dizalimi ini diberikan peluang, hendaklah dia berlaku adil pada diri dia. Sebab itulah dia keluarnya ayat yang seterusnya, iaitu tentang kita perlu menegakkan keadilan. Dan pada waktu yang sama juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Furqan, iaitu surah yang membezakan antara baik dan buruk. Furqan maknanya perbezaan. Furqan, di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala membezakan orang yang dah buat zalim dan kemudian terus dalam kezaliman dia akan dizalimi, akan diazab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang tersebut dia telah berlaku zalim kemudian dia bertaubat, ini Allah Taala jadikan dia perbezaan. Orang ni perlu dimaafkan. Orang ni perlu diberikan peluang kedua. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Furqan, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Itulah dia, kecuali orang-orang yang dah bertaubat, dia dah zalim, kemudian dia bertaubat dan dia perbaiki keadaan dia
dengan dia menambahkan iman dia, menambahkan amal soleh. Setelah itu, apa jadi tuan-tuan? Allah berkata, itulah dia orang-orang yang Allah Ta'ala gantikan setiap dosa dia dengan pahala. Kenapa? Bila dia dah buat dosa, dia dah menzalimi, dia dah dicap sebagai orang jahat. Bila dia terus buat baik, walaupun dicap, itulah dia rasa sakit dalam hati. Jadi setiap dosa yang dia lalui yang waktu-waktu terdahulu dihapuskan oleh Allah dan ditambahkan pahalanya. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, kita dapat lihat di sini ada 3 surah yang membincangkan bagaimana sikap pemaaf boleh memperbaiki keadaan masyarakat. Yang pertama, dia berikan peluang kedua. Yang kedua, tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, sikap pemaaf ni boleh juga diberikan kekuatan kepada jiwa orang yang memaaf, sebab dia dapat tingkatan syurga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tiada perkara yang kita buat di dunia ini kalau ada rasa sakit melainkan ada pahala dia. Nak maafkan orang senang tak? Susah. Tapi kalau kita maafkan, ada pahala dia. Bahkan antara pintu syurga yang diberikan khusus kepada orang yang masuk syurga tanpa hisab, apa dia? Bab al-kadhimin al-ghaiz. Pintu yang Allah Ta'ala khususkan buat orang yang memaafkan orang. Jadi tuan-tuan dan sekalian, itulah perkara yang kedua, bagaimana sikap pemaaf membantu kita menjadi masyarakat yang inklusif. Dan kemudian perkara yang ketiga tuan-tuan dan yang terakhir adalah sikap pemaaf ni dapat membina trust, kepercayaan. Sebab bila orang tu dah maafkan, dia sedang berikan kepercayaan dia kepada orang yang dimaafkan. Dan orang yang dimaafkan tu perlu menjaga kepercayaan tersebut. Tetapi kalau dia mengingkari kepercayaan tersebut, orang yang memaafkan ada 2 pilihan. Teruskan memaafkan ataupun tegakkan keadilan. Bila dia tegakkan keadilan, tidak bermakna dia tidak maafkan, tetapi tujuan dia adalah untuk mendidik supaya orang tu tidak melakukan perkara yang tidak baik. Jadi secara ringkasannya ya tuan-tuan, ibu-ibu yang dimuliakan sekalian, bagaimana sikap pemaaf boleh membina masyarakat yang inklusif? Yang pertama, dia berikan peluang kedua kepada orang berlaku zalim. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada orang yang memaafkan. Secara tak langsung orang tersebut akan dipandang tinggi di dalam masyarakat. Dan kemudian yang ketiga adalah bagaimana sikap pemaaf dan memaafkan boleh membina masyarakat yang ada kepercayaan, yang ada trust. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, fungsi, sistem, model kepercayaan dan model pemaaf adalah model yang amat dituntut di dalam ajaran Islam. Bahkan kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saya ulang lagi sekali, adalah hadis riwayat Imam At-Tirmizi, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzan. Allah tidak akan menambahkan seorang hamba tu dengan sikap pemaaf dia melainkan kemuliaan. Moga Allah Subhanahu wa taala bantu kita terus untuk jadi orang yang pemaaf dan orang yang terus menjauhkan dirinya daripada meminta maaf. Kenapa? Sebab kalau dia buat jahat, dia kena minta maaf. Jadi senang kata, jadilah kita orang yang memaafkan, bukannya orang yang selalu nak minta maaf. Wallahu alam bissawab. Baik Ustaz, jazakallah khairan. Pengusian yang amat dalam sekali Ustaz. Saya cuba ringkas insya-Allah. Ustaz Syafi'i telah sebut mengenai surah Asy-Syura, iaitu tentang musyarat, dan juga surah An-Nur tu lebih tentang akhlak, dan juga Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang yang memaafkan seseorang itu. Dan saya teringat Ustaz Rianto, kat Singapura ni kan kita ada yellow ribbon. Maksudnya orang ni asalnya zalim dirinya lah mungkin. Lalu dia bertaubat, dia cuba berubah jadi orang yang baik, jadi dia dapat second chance lah Ustaz. Jadi di sini pun saya baru teringat, dekat Singapura ni ada yellow ribbon. Maksudnya dia memberi seseorang yang pernah melakukan kejahatan second chance Ustaz. Baik Ustaz, yang soalan seterusnya yang saya
yakin ni soalan yang penting sangat, apatah lagi dalam masyarakat Melawi kita Ustaz, iaitu bagaimana cara kita mengikhlaskan hati kita untuk memaafkan orang dan meneruskan kehidupan kita seperti biasa. Yelah, kadang-kadang kita kata saya minta maaf atau saya maafkan awak, tapi sebenarnya dalam hati, alamak, aku saja je sebenarnya, geram sangat, kan Ustaz? Jadi mungkin Ustaz boleh kongsi cara kita mengikhlaskan hati kita untuk maafkan orang tanpa mengungkit kejadian yang telah berlalu. Falyatafaddal mashkura. Ayuh. Tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok peristiwa hadithun ifk, hadithun ifk, ini kita panggil peristiwa fitnah besar yang berlaku kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Saya tak nak panjangkan perbincangan tentang itu, tetapi dia satu peristiwa yang cukup berat, bukan hanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, bukan hanya bahkan tentu kepada Rasulullah SAW, kerana Sayyidatina Aisyah dipitnah dengan satu fitnah yang jelik, yang sangat tidak layak untuk diletakkan kepada isteri seorang Rasul SAW, apatah lagi yang disebut sebagai Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Sebab itu peristiwa ini bahkan berat kepada Sayyidina Abu Bakar Al-Khattab, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kerana ini bapa kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi maknanya peristiwa itu berlaku kepada Sayyidatina Aisyah, tohmahan itu, tetapi Sayyidina Abu Bakar rasa begitu berat. Sebab itu apa yang berlaku, yang telah dilakukan oleh Mistah bin Usasah, yang ini satu yang tak boleh dimaafkan. Sehingga Sayyidina Abu Bakar ketika itu dia punya marah kepada, dan dia ni sebenarnya selain daripada sahabat, Mistah ni, dia selain daripada sahabat Rasulullah SAW, kerana dia sama-sama terlibat dalam ekspedisi itu, tetapi dia juga adalah saudara kepada Sayyidina Abu Bakar. Jadi macam mana tu? Saudara sendiri. Jadi kalau kita ni kita rasa, oh saya ni saudara buat macam-macam lah Ustaz, bawa tenang. Saya dah sebut semalam di Masjid Al-Khair, kalau ingat, kita bukan orang pertama pun yang berlaku macam itu. Ini Sayyidina Abu Bakar ni, yang ditohmah itu isteri Rasul, Ummul Mukminin. Takkan isteri Rasul yang dipilih itu daripada kalangan sesiapa, tak tentu hal. Tentulah wanita yang suci. Tapi bagaimana berlaku? Sebab itu Abu Bakar dia tak boleh terima. Sampai Abu Bakar kata apa? Wallahi aku akan berhentikan apa yang aku bagi pada Mistah ni, pasal dia orang miskin. Jadi selalu bagi duit, bagi bantuan, ya. Selalu bagi. Tapi bila dia buat begitu, wallahi aku takkan bagi lagi dah. Walaupun Mistah ni, bin Usasah ni dia bertaubat. Walaupun dia bertaubat. Tapi kata Abu Bakar, aku takkan bagi lagi. Maka sebab itulah tuan-tuan turun ayat surah An-Nur yang Ustaz Syafiq baca tadi. Wal ya'fu wasfahu. Wal yasfahu. Sebab itu Allah kata, engkau maafkan dan hilang terus. Tapi ayat yang selepas itu tu satu yang barangkali untuk kita perhatikan, bila Allah Ta'ala beritahu kepada kita berkaitan dengan hal ini, maknanya bukan hanya sekadar memaafkan, bukan hanya sekadar kita lupakan, tetapi ada satu yang penting pada ayat itu. Poin yang paling penting. Apa dia? Baca ayat selepas tu. Allah kata apa? Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Faham? Main faham aja, entah apa dia faham, tak tahu nak. Allah kata apa? Tak nak ke kalian kalau Allah ampunkan dosa kalian.
Nampak? Maknanya bukan soal orang buat kepada kita. Allah tak sebut soal itu. Allah bagi tahu pada orang yang dizalimi ni. Sayyidina Abu Bakar kira-kira dizalimi. Anaknya dipitnah. Ini bukan fitnah yang biasa. Ini fitnah yang sangat berat. Sehingga turun ayat membersihkan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Tuan-tuan, kalaulah peristiwa itu sehingga turun ayat, itu bukan peristiwa biasa. Sebab itu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dibersihkan Allah Subhanahu wa taala. Makna besar. Kita ni tak ada sampai turun ayat. Ada turun ayat. Oh makcik. Saudara mara kita, ustaz, saya memang tolong dia, anak dia pergi sekolah dulu, saya tolong, masuk universiti kami tolong. Dia boleh bercakap macam-macam, ustaz, pada saya pasal harta pusaka. Sedangkan itu memang bahagian saya. Dia orang kata saya ni tamak harta lah, makan harta lah. Ustaz, saya yang tolong dia daripada susah dulu, sekarang dah anak-anak dah berjaya. Makcik, Allah tak tanya banyak, Allah tanya, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum? Kalian nak tak Allah ampunkan kalian? Allah tak tanya soal dia, Allah tanya kita. Allah tanya pada Sayyidina Abu Bakar. Kerana ayat ni kalau ikut sababun nuzul dia, kepada Sayyidina Abu Bakar. Engkau tak nak sambung Abu Bakar, engkau tak nak bagi lagi bantuan kerana dia memfitnah anak engkau. Allah kata, nak tak kalau Allah ampunkan dosa engkau? Simple. Jadi kalau Ustaz Rashid tanya macam mana nak mengikhlaskan hati, memaafkan orang, kita pegang itu je lah. Memang dia bukan satu yang mudah. Saya baca tentang perbincangan ni, Ustaz. Nampaknya bila asatizah ni menyebut, ulama ni dipetik perkataan ulama ni, ada orang awam ni dia counter balik. Habis kenapa Rasulullah SAW peristiwa Hamzah tak boleh melihat wajah Wahsy. Kadang-kadang kita bincang ni benda yang luar konteks. Itu isu yang luar konteks. Dan kita tak mengambil pun istilah Wahsy itu dalam bentuk yang bagaimana. Hanya sekadar Rasulullah kata aku tak boleh melihat wajah Wahsy itu. Itu saja. Dan kita letakkan konteks itu untuk menafikan ayat ni. Tak kena pun. Bukannya Rasul dalam riwayat tu menyebutkan Rasul pernah, setiap kali Rasul menyebut Wahsy, Rasulullah halau Wahsy ke? Tak ada pun riwayat tu. Cuma ada menyebutkan tentang Rasul tak boleh melihat Wahsy. Itu saja. Tapi ternyata Wahsy sendiri beriman selepas pada itu. Sebab itu, ini kadang-kadang orang dia cuba dia nak cerita, sebenarnya dia tak nak maafkan. Itu je cerita dia faham. Sebab itu orang macam ni orang lemas. Dia berpaut asal boleh saja, betul tak? Kan? Orang kalau masuk dalam laut, dalam sungai lemas, apa dia nak buat? Masa itu, dia berpaut ajalah. Wahal yang dipaut tu buaya. Jadi sudahnya bukan lemas lagi, masuk terus dalam mulut buaya tu. Jadi sebenarnya dalam bab ini ayat Allah SWT ni jelas. Dan ayat ini rujuk langsung kepada peristiwa Sayyidina Abu Bakar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Apa hal daripada tadi saya tersasul ke Omar pula pergi. Tuan-tuan pemain angguk aja. Jadi sebab itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pada peristiwa itu memang tak boleh terima. Tapi bila Allah beritahu begitu, Sayyidina Abu Bakar sambung balik tak? Tadi kita nak tahu kalau kita ni sudah memaafkan atau tidak. Tentu ada tanda dia. Maka Sayyidina Abu Bakar pun sambung balik bagi nafkah tu. Macam ada harapan. Oh makcik, kita hari ni bukan datang nak belajar semata-mata nak mendengar, tapi kita nak memperbaiki. Cubalah. Memang bukan sesuatu yang mudah, tetapi itulah yang agama ajar kepada kita. Sebab itu kita ni nak mengikut apa yang agama ajar. Tadi Ustaz Syafi'i dah bincang panjang lebar. Sangat cantik perbincangan tu. Bagaimana nak membina masyarakat yang inklusif dengan sifat pemaaf ni. Key dia pemaaf tu. Betul? Kalau kita nak kira macam itu, memang jawapannya berkelahi je kita. Pasal
Kita tak boleh nak maafkan. Tapi realitinya, kunci kepada kemaafan ini untuk kita betul-betul datang daripada lubuk hati kita ialah kalau kita nakkan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau siapa yang nakkan Allah ampunkan dia, maka maafkan orang. Dosa kita banyak. Ini, ya. Jadi sebab itu dalam ayat surah An-Nur ayat 22 tak salah ayat 22 itu Allah Taala sebut ala tuhibbuna ay yaghfirahu lakum wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun. Jadi mengikhlaskan hati itu dia bukan saja optional. Boleh faham tak? Ikut saya lah saya nak ikhlas ke tidak? Tak. Ini bukan soal itu. Soalannya kau nak Allah ampunkan kau ke tidak? Kalau kau nak Allah ampunkan kau, maka apa orang penting kata? By crook, by hook, by crook. By hook or by crook, kau kena ampunkan, kena maafkan. Dan itulah yang ditunjukkan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aiwa, cukuplah tu. Kan? Nak cerita panjang pun dah faham kan? Faham ke tak faham? Dah faham sudah Ustaz. Dia ceramah ni pendek je. Kalau dah faham cukup. Tak faham kita sambung lagi. Cuba giling. Giling saya sambung lah. Kalau dah angguk saya tak sambung lah. Cukup lah tu. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan ya, kita jadi orang yang sentiasa ikhlas, ya, memaafkan. Cuma ialah ada satu hal pula. Saya kalau pada soalan ni Ustaz Rashid, macam mana kita nak ikhlaskan, nak hidupkan, buat kehidupan seperti biasa, tuan-tuan. Ini satu part pula, tadi satu part orang yang mesti memaafkan. Betul? Boleh jadi kita yang kedua kata, Ustaz Syafi'i tadi, masa kau jadi orang yang kena minta maaf, susah tak kata Ustaz Syafi'i tadi? Tuan-tuan ingat tak apa Ustaz Syafi'i cakap? Ni sebenarnya siapa yang belajar? Saya ke dia? Ke tuan-tuan? Saya pun buat nota, tak je tanya Ustaz Rashid. Tuan-tuan, bila kita ni jadi orang yang minta maaf, senang tak nak minta maaf? Kita orang yang minta maaf, senang tak? Senang, minta maaf lah kak ya. Minta maaf lah, saya minta maaf lah kak. Itulah hari tu, saya pun tak jangka juga nak mengorat laki akak. Senang kau minta maaf ya. Senang. Tapi memaafkan tu payah. Sebab itu, tadi kita cerita bab memaafkan, itu jelas. Tetapi dalam satu part pula, kita sebagai orang yang minta maaf. Ustaz, saya dah minta maaf dah. Tapi dia masih duk cerita lagi. Oh kak, kalau dia boleh sabar dengan apa yang kau buat, kenapa kau tak boleh sabar pula dengan react dia? Faham ke tidak? Ini kadang-kadang kita ni seolah-olah bila kita dah kata okey, saya minta maaf ya bang. Saya minta maaf ya bang. Ini kalau suami isteri lah suami isteri, saya minta maaf bang. Tak apalah, saya maafkan awak. Tiba-tiba besok dia pun mula bercakap benda yang sama. Awak dah maafkan saya kan? Wah, ketika engkau nak suruh dia minta maaf, engkau suruh dia sabar. Abang maafkan saya lah bang. Kalau awak boleh sabar pada saya, mudah-mudahan. Dia baca pula ayat tu. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Wah, bukan main lagi engkau ya, mentang-mentang datang kuliah, hafal terus ayat tu pasal untuk orang. Tapi bila keadaan tu berlaku pada kita, sebab itu kita kena combine di antara reality dengan yang dipanggil sebagai teori. Teorinya begitu. Tapi realitinya mungkin ada orang dia perlu masa. Sebab itu selalu kita sebut masa menentukan. Betul tak? Jadi kadang-kadang orang selang 3, 4 bulan, 5 bulan, dia semakin surut, semakin hilang. Sabarlah kejap. Yang penting dia dah maafkan kita. Sudah. Tapi kalau ada react dia, emosional dia, faham tak makcik? Janganlah sebut dah maafkan tapi macam peli-peli kita je. Alah, hai, kau ingat malaikat ke apa yang kau berurusan tu? Kan orang. At least dia dah memaafkan, tapi mungkin dia melalui fasa-fasa tu, kepayahan. Bukan kita kena realistik dalam kehidupan. Janganlah tuan-tuan ingat bila kita orang dah maafkan kita, maka kita kata, oh dah maafkan. Anggap saya ni suci. Nampak tak saya suci? Nampak tak saya seperti ahli syurga? Bawa bertenang. Biar realistik dalam hidup kita. Memaafkan itu satu part, bahagian dia.
Kita yang minta maaf, ini bahagian kita. Jadi kita kena realistik. Kita ni sedang berurusan dengan manusia. Binatang yang ada emosi, yang ada akal. Itu kan Ustaz, terjemahan dia. Faham? Bukan binatang, kita ni binatang. Kita ni makhluk yang lebih kurang binatang aja. Faham ke tidak ni? Cuma kita ni binatang yang ada emosi dan akal. Kalau binatang yang dekat dalam tu, betul kan dalam tu binatang? Tak ada perumahan orang. Takut marah pula orang mau paper. Suka hati Ustaz binatang ke kami. Mana kalau binatang yang dalam hutan tu, yang itu tu dia ada emosi, dia tak ada akal. Boleh faham? Dia ada akal. Syarak tu dia boleh terima. Tak apa kak, saya terimalah. Saya pun nak juga Allah ampunkan saya. Baguslah tu. Macam tu layam. Wah, sedap betul ayat dia. Betul lah bang. Itulah. Saya maafkan abang lah, kata dia. Saya pun banyak dosa bang. Saya pun nak Allah ampunkan saya bang. Nampak bagus kan? Nampak bagus tak tuan-tuan? Bagus. Sekali besok kita balik kerja, dia punya muka. Hai, awak bukan semalam dah maafkan saya ke? Habis apa kalau dah maafkan saya sengih je macam kerang, kata dia. Kita pun tuan-tuan agak-agak lah. Kan kadang-kadang luka tu masih lagi apa? Luka tu masih lagi apa? Berdarah, bukan berdarah, masih basah lagi, kan? Sabarlah sikit, sabarlah. Pasal dia manusia. Sebab itu saya suka Ustaz, supaya kita realistik. Kadang-kadang banyak benda yang berlaku Ustaz macam ni. Saya dah minta maaf dah Ustaz, dia kata dia dah maafkan. Tapi macam tak maafkan aja. Kau nak supaya orang buat apa sebenarnya? Maka letakkan syarat, bang, saya minta maaf bang. Saya salah selama ni, saya buat jadi bergaduh adik-beradik awak. Sekarang saya minta maaf bang. Awak maafkan saya tak? Maaf bang, kalau awak dah maafkan saya, awak mesti anggap saya macam tak ada buat apa-apa langsung tau. Muka mesti senyum sentiasa. Kenapa tak letak syarat semua siap? Sabarlah. Mungkin dia sedang melalui fasa-fasa kemanusiaan dia. Faham? Faham ke tidak? Nah sungguh, kita agama Islam ni bukan agama cerita kartun. Bukan agama cerita kartun. Kita agama yang dekat dengan manusia. Kita tahu, dia manusia. Sebagaimana kita nak orang meraihkan kita, maka raihkanlah dia. Kita nak orang meraihkan kita supaya dia memaafkan kita. Kita raihkan dia dalam dia melalui fasa-fasa manusiawi dia. Dan dia tak sama tuan-tuan dengan orang. Ada orang yang imannya kuat, dia boleh terus lupakan, tak apalah, tak apa. Ada orang tak. Kak, ya Allah, saya pun tak tahu nak kata kak. Tapi itulah sebenarnya duit yang ada pun. Tapi jelah tak apalah kak. Saya pun dah maafkan kak. Setiap kali dia tengok kereta kita, ya Allah, duit aku. Tuan-tuan jangan main. Dah sungguh. Tiap kali dia menengok gelang kita, dia tengok, alah, duit aku. Itu manusia. Tak berapa nak nampak. Aywa, okey. Tuan-tuan, maaf juga. Itu abang tabung dah datang. Ya. Jadi saya bagi peluang untuk tuan-tuan keluarkanlah dulu, ya. Tak apa makcik, tak payah. Yang lelaki saja. Lelaki saja, perempuan tak payah keluarkan. Nanti dia ambil terus beg tu dia sendiri keluarkan. Okey tuan-tuan, kita bagi ruang untuk pengurusan Masjid Al-Amin untuk agihkan tabung. Saya ingat QR code tu tuan-tuan tak payah apa dia panggil? Touch scan. Tak payah scan. Tak payah. Suruh dia ambil gambar supaya dia boleh bagi selalu. Kalau scan hari tu je. Jadi ambil gambar. Tuan-tuan, QR code Al-Amin tu ambillah gambar. Dan sungguh, saya pun mana tempat saya ambil gambar. Bukan benda, kadang-kadang kita ada masa-masa tuan, kita rasa hati kita ni dia akan lapang bila kita sedekah. Jadi biar kita ada QR code tu. Nak tunggu tabung, lah kan tuan-tuan, tengah sedih kat rumah nak pergi ke sini untuk bagi $1. Lepas tu balik pula, tak balun MRT lagi. MRT dah lah jauh daripada sini. Mana saya main balon je kat mana MRT. Jauh sini MRT. 15 minit, Masya Allah. Tuan-tuan nak naik Grab lagi, satu hal. Kan? Nak jadi macam Ustaz Rashid man tadi, Grab tak jumpa-jumpa. Dia balik pukul 12 tak ada Grab. Saya ingat saya nak hantar malam tadi. Saya dah tak ada Grab.
saya nak hantar. Tapi masalahnya kalau saya nak hantar, saya pun jalan kaki. Jadi sama-sama jalan kaki, lepas tu saya pula balik jalan kaki. Lepas tu dia pula ngantar saya. Begitu je lah kami sampai pagi. Allahu Akbar. Tuan-tuan, barakallahu fiik. Yang sama-sama untuk memakmurkan Masjid Al-Amin ini. Tu saya kata tadi, tuan-tuan ni, ambillah, simpanlah QR code tu. Simpan supaya kita bila-bila kita boleh untuk menyumbang. Ya, insya-Allah. Lagi-lagi macam Masjid Al-Amin ni, tuan-tuan, saya dipahamkan bukan struggle apa. Mereka cuba nak semaksimum mungkin untuk mengajak orang memakmurkan. Jadi kalau endingnya besok kita boleh berjaya, kalau tak banyak pun saya ingat mungkin boleh letak persen lah Ustaz. Kan? Kalau nisbah karyah kita 3,000, kalau 10% 300. Solatnya baik, solat waktu, 5 waktu. Kalau kita boleh capai mungkin 5% dulu. Jadi tuan-tuan, berapa banyak saham kita. Sebab itu kadang-kadang ada orang tuan-tuan, dia bijak. Dia tak cari tempat-tempat yang dah makmur Ustaz. Saya ada jumpa di Selangor pula, pecah pula rahsia. Di Malaysia. Di Malaysia Ustaz, ada orang dia nak cari tempat yang belum makmur. Saya kata pelik betul. Saya kata orang selalu cari yang tempat yang dah makmur. Kenapa akak cari tempat yang tak makmur? Dia kata Ustaz, tempat dah makmur, memang makmur dah. Kalau tempat tak makmur lagi ni, dia kata besok bila makmur, berapa banyak pahala saya. Saya kata lain macam juga orang sibuk pasal syurga ni. Dia punya fikir kadang-kadang luar kotak. Betul juga. Faham tak? Maknanya bayangkan usaha tu sampai tahap nanti makmurnya masjid tu berapa banyak bahagian dia dapat. Ada orang macam itu, Tuan Haji. Kita pusing-pusing ni memang jumpa ramai orang macam-macam. Ada orang nak infak apa ni Ustaz? Infak kapet masjid. Saya pernah bawa satu infak untuk surau. Saya kata, tuan-tuan, ada surau ni dia perlukan kapet. Kita nak infak. Satu kaki persegi, berapa saya tak ingatlah masa itu, RM30 gitu lebih kurang. Dia kata, Ustaz, banyak lagi ke? Dah banyak orang ambil ke? Tak ada, saya baru bagi tahu ni. Kalau baru bagi tahu, saya nak lah. Saya kata, apa beza saya baru bagi tahu kalau orang dah banyak infak? Kalau orang dah banyak infak, orang dah banyak ambil, saya tak dapat banyak ambil. Pula. Ada pula jenis orang macam ni. Saya kata, Kak, agak-agak lah orang lain pun nak syurga juga. Bukan Kak seorang aja. Dia kata, tak Ustaz, saya nak kalau masih belum ada orang ambil, saya nak. Saya kata, Kak nak berapa banyak? Saya nak semua sekali. Ada orang lain pula. Dia kata, Ustaz, dah ada orang infak? Belum lagi. Saya nak dekat tempat imam tu je. Dia nak infak kapet tu dekat tempat imam je. Saya kata, apa hal? Dia kata, tempat imam confirm ada. Confirm ada orang. Kalau infak yang bahagian belakang, boleh jadi tak ada orang, Jumaat sekali seminggu je. Kalau tempat imam setiap waktu. Ini ada juga orang jenis begini Ustaz. Sebab itu saya kata tuan-tuan, kita di Masjid Al-Amin ni, apa yang saya dapatlah daripada sahabat-sahabat, Ustaz Rashid, Ustaz Syafi'i, mereka sedang usahakan dengan pimpinan Tu Haji Khalid, supaya kita dapat terus mengimarahkan. Tapi ialah, makna kita perlukan dana-dana ni, dan saya percaya sampai suatu tahap besok, kalau dapat 5%, lebih-lebih lagi masyarakat surrounding ini untuk kita bangunkan jiwa mereka untuk dengan masjid, besar pahala kita, banyak kita dapat. Pasal apa? Tempat yang baru bermula tu nilai dia luar biasa. Tapi bukanlah kita kata tempat yang lain tu dah masyhur tu tak ada nilai. Dia bukan begitu. Tapi kadang-kadang ada orang dia panggil kepuasan lain, betul tak? Kepuasan lain. Ada orang dia kata bila dia dapat buat sesuatu tu dan kemudian orang dapat rasa, dia lebih puas. Berbanding kalau dia hanya sekadar untuk potong cili je untuk tabur atas lauk. Cili ni bila potong cili orang tak rasa sedap benar makanan tu. Tapi bila dia yang dapat masak, dia yang menumis sampai ke sudah bila orang kata sedap betul nasi biryani dekat Masjid Al-Amin. Jadi dia rasa puas. Tapi kalau orang puji, sedap betul nasi. Sedap kan? Cili tu saya yang potong. Jadi dia tak rasa apa sangat. Aywa, tuan-tuan, sebagai kesimpulan untuk round saya ni, saya nak beritahu sebab itu wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un aku. Allahu Akbar. Tak ada apa insya-Allah. Google. Masya-Allah. Okey kak anaknya? Okey tak muka dia? Kena mukanya sikit tadi. Ada luka ke kak?
Ada luka? Tak ada ya? Dia terkejut tu, dia terkejut. Masya Allah. Ayuh, tuan-tuan. Saya serah pada Ustaz Rashid lah. Cukuplah tu. Ada satu round lagi Ustaz Syafi'i. Kalau tidak akan tak habis-habis kan. Saya nak balik Malaysia ni. Kalau saya duduk Singapura terus lain lah. Orang Kulai tak boleh, dia keluar masuk dekat je. Ya. Wallahu a'lam. Fadal Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, tanpa saya membawa masa Ustaz, insya-Allah kita akan pergi soalan yang terakhir untuk forum kita pada hari ini, iaitu Ustaz Syafi'i. Baik Ustaz, sebagai penutup Ustaz, boleh Ustaz kongsikan tips untuk menguatkan ukhuwah Islamiah? Semalam Ustaz Haryanto dah kongsi tentang silaturahim. Sekarang kita nak tahu apakah tips untuk kita menguatkan ukhuwah Islamiah Ustaz? Falyatafaddal Ustaz. Alhamdulillah, bismillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Baiklah tuan-tuan, ibu-ibu yang dimuliakan sekalian, kepada jawapan yang telah kepada soalan Ustaz Abdul Rashid tadi itu, bagaimana kita boleh memupuk ukhuwah Islamiah? Bagaimana kita boleh memupuk ukhuwah Islamiah? Soalan dia nampak simple, tapi sebenarnya nak praktik tu susah. Sebelum saya jawab, saya nak ajak kepada tuan-tuan sekalian untuk sama-sama kita lihat kepada salah satu sifat-sifat para wali Allah. Kalau kita lihat kepada para wali Allah yang telah disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya Bustanul Arifin, menukilkan bahawasanya ada seorang wali Allah yang bernama Abu Sulaiman Ad-Darani. Abu Sulaiman Ad-Darani ini adalah satu batch dengan Syekh Junaid Al-Baghdadi. Abu Sulaiman Ad-Darani ini berkata, tidak akan sampai kepada tahap orang itu menjadi kekasih Allah melainkan dengan 3 syarat. Yang pertama apa dia? Sakhaun nafs. Jiwa dia tu mulia. Orang buat jahat, dia maafkan. Orang buat gini, dia maafkan. Jiwa dia mulia. Ini pertama tuan-tuan. Syarat pertama. Senang tak? Susah. Tanya diri kita, kita dekat mana? Daripada situ, kita cuba perbaiki diri kita insya-Allah. Syarat yang kedua yang telah dikatakan oleh Abu Sulaiman Ad-Darani adalah sakhaun nafs dan salamatus sadri. Salamatus sadri ni apa? Dia jaga hati dia daripada dosa-dosa hati. Riak, ujub, takabur, sum'ah dan sebagainya. Dan ini adalah satu pendekatan ilmu dan amal. Perkara yang ketiga adalah an-nasihah lil ummah. Sentiasa nak berkhidmat, membantu saudara dia. Nah tuan-tuan dan puan sekalian, ini adalah tingkatan syarat untuk menjadi hamba Allah yang Allah Ta'ala sayang. Dan ini sesuai dengan apa yang telah disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya seseorang itu akan menjadi wali Allah apabila dia menambahkan perkara-perkara yang wajib, dan dia menambahkan di atas perkara-perkara yang wajib, perkara-perkara yang sunat. Solat dia jaga, semua perkara-perkara yang wajib dia jaga, dia tambah dengan sunat pula. Kemudian dia buat perkara tersebut tak lain dan tidak bukan untuk mendapatkan keridhaan Allah. Setelah itu dia akan capai kepada satu martabat yang pendengarannya itu jadi pendengaran Allah, penglihatannya jadi penglihatan Allah, bila dia doa dia makbul dan sebagainya. Jadi itulah dia keadaan orang wali Allah, orang yang menjadi kekasih-kekasih Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Iaitu orang-orang wali Allah ni, dia tidak ada rasa sedih terhadap perkara-perkara yang dia tak dapat buat waktu dia hidup. Maknanya semua perkara-perkara baik dia dah buat dah. Wala khaufun alaihim, dan dia pun tak rasa takut terhadap perkara yang bakal menimpanya di akhirat. Maknanya kehidupan dia di dunia sudah menjadi kenyataan seperti di akhirat. Dia hidup di dunia seakan-akan dia nampak pahala turun, dia nampak dosa turun. Itulah dia wali Allah. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan mereka sentiasa yakin terhadap apa yang Allah Ta'ala perintahkan, dan mereka sentiasa bertakwa. Perbaiki keadaan dia di sisi Allah
dan juga di sisi manusia. Tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, dengan perkara ini ada di dalam minda kita, mudah kita nak faham bagaimana nak jadi ukhuwah Islamiah. Bagaimana nak jadi ukhuwah Islamiah? Tidak lain dan tidak bukan adalah dengan kita membantu saudara kita. Yang kedua, dengan kita anggap apa yang saudara kita tu dapat, kita pun gembira dengan apa yang dia dapat. Kalau katakan kita tak dapat duit, kita tak dapat harta, tak dapat kesihatan, tapi orang lain dapat kesihatan, kita berterima kasih kepada Allah, kita gembira untuk orang tersebut. Inilah dia perkara yang kedua, tuan-tuan. Jadi yang pertama, membantu saudaranya. Yang kedua, bergembira terhadap kebaikan yang dia dapat dan sedih terhadap perkara buruk yang dia dapat. Perkara ni semua kalau kita lihat, tuan-tuan, ada kaitan dengan pemikiran kita, pola pemikiran kita dan cara kita rasa dalam hati kita. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, itulah dia perkara yang kedua. Yang pertama apa dia? Pertama, bantu saudara kita ketika dia memerlukan. Kemudian yang kedua, bila kita dapat nampak dia dapat kebaikan, kita gembira. Bila dapat nampak dia keburukan, kita sedih. Perkara yang ketiga, tuan-tuan, adalah bila kita dengar ada orang cakap buruk tentang saudara kita, kita protect dia. Kita jaga maruah dia, di belakang dia. Jadi inilah dia 3 perkara yang boleh membantu kita jadi ukhuwah Islamiah. Dan yang last sekali, tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, adalah dengan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk saudara-saudara kita se-Islam. Jadi sebab itulah dia kalau kita solat dalam tahiyat dia apa? At-tahiyatul mubarakatus